Siapa yang nak tahu iman dia penuh ataupun tidak, jauh ataupun tidak, kalau malam ni dia dengar hadis ni, dia kata mustahil untuk saya sampai, ketahuilah imannya berada di paras yang paling bawah. Bila Nabi sebut apa? Bila Nabi sebut sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia sayang dalam hidup dia, lebih daripada ayah dia, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, wan nasi ajma'in. Siapa yang boleh? Dia sayang Nabi lebih daripada ibu dia, dia sayang Nabi lebih daripada ayah dia sayang Nabi lebih daripada anak dia sayang Nabi lebih daripada isteri dia. Tak payah sebut lah Ustaz, sebut semua. Ya, Nabi sebut wan nasi ajma'in. Dia sayang aku lebih daripada semua manusia. Boleh buat ke tidak? Nabi kata itu kayu ukur dia untuk kalian melihat tahap iman kalian. Sayyidina Umar isytihar depan Nabi. Ya Rasulullah, kamu lebih aku sayang daripada ayahku, kamu lebih aku sayang daripada isteriku, kamu lebih aku sayang daripada anak-anakku, kamu lebih aku sayang daripada ibuku, kamu lebih aku sayang daripada semua manusia, ya Rasulullah, kecuali diri aku. Sayyidina Umar jujur dengan Nabi, kecuali diri aku lebih sayang diri aku, kemudian baru kamu ya Rasulullah. Nabi kata belum sempurna iman kamu. Sebab tu sahabat waktu Nabi hampir wafat dalam perang Uhud, sahabat memperisaikan tubuh badan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mati syahid di atas telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ziyad ibn Sakan, tubuh dia jadi perisai habis dah. Waktu tu Nabi nak wafat dalam perang Uhud, nak dibunuh. Nabi dah berdarah daripada atas sampai ke kaki, berdarah. Gigi Nabi dah tercabut, kepala Nabi sudah ada belahan luka, tubuh Nabi dah dipenuhi darah. Sahabat mengelilingi Rasulullah dengan tubuh badan yang kosong, tak ada senjata. Sebab apa? Sebab tubuh dan diri Nabi, nyawa dan roh Nabi lebih mereka kasihi daripada tubuh dan diri mereka sendiri.